PAS khususnya dalam gabungan Perikatan Nasional, cuba ditakut-takutkan khusus kepada pengundi Cina, pengundi India, pengundi bukan Melayu. Kononnya gelombang hijau ni membahayakan kestabilan negara. Kononnya gelombang hijau ni dia akan menyebabkan orang bukan Islam tidak akan dapat buat amalan-amalan agama mereka. Berbagai-bagai tomahan dibuat khususnya di kalangan pengundi Cina untuk menakutkan mereka dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan, ini bukan baru. PAS bermula kita menang di Kelantan tahun 90. Serangan pada PAS dah bermula pada waktu itu. Kemudian kita menang di Terengganu, di Kedah. Dan sekarang kita menang pula di Perlis. Kita menguasai hampir di negeri, di Pahang, di Perak. Maknanya kalau betul orang bukan Islam teraniaya, takkan sokongan pada PAS makin hari makin besar, makin hari makin meluas. Dan bukan saja di kalangan orang Islam, di kalangan non-Muslim juga. Sebab itu yang banyak komplain, yang banyak menakut-nakutkan ini, kadang-kadang tak pernah pergi pun ke Kelantan. Tuan-tuan pergi tengok di Kelantan. Kononnya kalau pemerintah, agama-agama lain tak boleh mengamalkan agama mereka. Tuan-tuan, untuk makluman, patung Buddha yang paling besar di Kelantan, di Tumpat Kelantan, bukan di Pulau Pinang. Ya. Tuan-tuan boleh pergi tengok macam mana kehidupan masyarakat non-Muslim di Kelantan. Dia sangat minoriti. Sangat minoriti. Tetapi kerajaan Kelantan lantik dalam pilihan raya. Orang Siam tak ada wakil, tak ada YB daripada kaum Siam. Kerajaan Kelantan lantik kaum Siam duduk di pejabat menteri besar bagi menjaga hak kebajikan kaum Siam. Demikian juga masyarakat India, demikian juga masyarakat Cina. Ada orang kata Kelantan nanti orang bukan Islam tak boleh minum arak. Tuan-tuan pergi Kelantan. Bukan saja dia benar minum arak, ada kedai pun jual arak di Kelantan. Yang tak dibenar ialah kita mabuk di halayak ramai, mengganggu ketenteraman awam. Dan itu semua diterima oleh mana-mana agama, mana-mana budaya. Tuan-tuan sekalian, polisi dasar yang kita bawa, saya sebut serapah lah dalam konteks rakan Perikatan Nasional. Mana-mana perkara yang tidak baik bagi rakyat, yang merosakkan institusi keluarga, yang merosakkan institusi rumah tangga, anak-anak, masyarakat, keharmonian, semua orang tak setuju kalau kita biarkan perkara tersebut. Tuan-tuan sekalian, Islam datang ni bukan untuk bawa masalah. Islam datang untuk menyelesaikan masalah. Kita datang bawa gagasan kesejahteraan. Sebab apa? Sebab bangsa bukan kita buat. Bangsa Tuhan yang tentu. Ya. Bangsa warna kulit bukan kita yang cipta, bukan mak ayah kita yang buat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Ta'ala sebut kami, ini Allah Ta'ala cipta manusia, ada bersuku kaum, ada berbangsa-bangsa, untuk kenal. Tujuannya untuk kenal. Ya. Maknanya kalau kita tengok, kalau saya tanya tuan-tuan, Punita ni kaum apa? Kenapa tak tanya dia, you India ke? Sebab daripada jauh kita dah boleh kenal. Allah Ta'ala sebut bangsa ini tujuan untuk dikenali. Tuan-tuan tengok Cina, jauh kita tahu di Cina. Tak payah kita tanya, you Cina ke? Tuan tanya orang Melayu, ni calon kita ni, agak-agaknya Melayu ke tidak? Ya, confirm Melayu ni. Maknanya kita tengok orang Arab, kita tengok Sing, kita tengok tu kata Allah Ta'ala kita kenal. Itu tujuan Allah cipta. Maknanya bangsa bukan kita pilih. Punitan tak minta dia dijadikan India. Ya. Demikian juga kita Melayu. Kita bukan minta. Bangsa bukan pilihan kita. Bangsa ketentuan Tuhan. Sebab itu kemuliaan bangsa, kemuliaan manusia tidak duduk pada bangsa. Saya ulang balik. Saya ulang.
kemuliaan manusia tidak terletak pada bangsa. Kenapa? Bukan pilihan. Kalau Tuhan kata mulia orang Melayu, hina orang India, zalim dah Tuhan. Sebab dia tak jadi kat India ni Melayu. Ataupun mulia Arab, hina yang bukan Arab. Tak mungkin Allah Ta'ala buat demikian, kerana dia cipta bangsa-bangsa. Sebab itu dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia si Allah Ta'ala yang paling bertakwa. Yang bertakwa. Cina bertakwa. Dia beriman dengan Allah Ta'ala, dia jadi orang paling baik. India ke bangsa apa pun. Sebab itu dalam Islam, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat, tukang azan Nabi, tukang bang Nabi, siapa dia? Bukan orang Arab. Orang Afrika kulit hitam. Bilal al-Habsyi, orang Habsyi, orang Ethiopia. Ya. Siapa lagi sahabat Nabi? Syuhaib ar-Rumi, bukan Arab, orang Rom. Orang Rom, bukan Arab. Ya. Salmanul Farisi, Salman, orang Parsi, bukan Arab. Ya. Maknanya, bangsa bukan lambang kemuliaan, tetapi bila bangsa tu bertakwa pada Allah, dia jadi mulia. Allah angkat darjat kita semua ni. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat kamu pada rupa kamu. Rupa kita bukan kita yang buat. Rupa kita Allah yang buat. Ya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah, Tuhan, yang jadikan rupa kamu dalam perut ibu kamu sebagaimana dia kehendaki, bukan sebagaimana ayah kehendaki, bukan sebagaimana ibu kehendaki, sebagaimana Tuhan kehendaki. Rupa kita Tuhan yang tentu. Sebab tu bukan mulia yang kulit putih, bukan hina yang kulit hitam. Kenapa? Kerana warna kulit bukan kita yang cipta, tapi Tuhan yang menentukan. Dan Allah tak tengok pada harta. Ya. Nabi kata Allah tak tengok pada harta. Kenapa? Kerana harta ini kita usaha, kita ikhtiar, kita buka bisnes. Tapi kekayaan harta ialah apa yang ditentu diagihkan oleh pencipta kita, oleh Tuhan. Ada orang meniaga maju, ada orang meniaga tak maju. Ya. Ada orang makan ubat baik, ada orang makan ubat tak baik. Kalau obat tu menyembuh, ada kuasa sepenuhnya, semua yang makan ubat akan sembuh. Kenapa ada makan ubat tak sembuh? Kerana kuasa penyembuh bukan duduk pada ubat. Ubat hanya ikhtiar manusia, usaha manusia. Tetapi yang kuasa sepenuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu kita bekerja, kita berusaha. Dalam konteks ini, saya setuju apa disebut tadi. Orang Melayu ni bangsa yang paling toleransi di dunia. Tuan-tuan, orang Cina boleh buka kedai dalam perkampungan orang Melayu, insya-Allah selamat, tak diganggu, tak digugat. Orang India pun begitu, boleh buka kedai dalam kawasan Melayu. Malaysia ni sangat harmoni. Kita berbilang kaum, tapi kita saling menghormati satu sama lain. Tak timbul soal warna kulit bangsa. Sebab ni tanah air kita bersama. Mari kita banner Negeri Sembilan ni permulaan kepada perubahan kita, insya-Allah.